Gadget kecil ni ialah sebenarnya projector tau, yang boleh dilipat-lipat dan mudah nak bawa ke mana-mana. Jadi guys, ini ialah Ozen Zip. Ini ialah Trifold Ultra Portable Projector. Ini antara projector yang paling kecil yang korang boleh dapatkan dekat market. Antara feature menarik untuk Ozen Zip ni dari segi dia punya rega bentuk. Pocket size, mudah korang nak bawa ke mana-mana. Dan projector ni berlipat 3 yang korang boleh buka berbentuk Z untuk terus guna. Berat cuma dalam 280 gram. Dilekatkan dengan zero light autofocus berserta auto keystone correction. Ada one click mirroring di mana korang just connect menggunakan mirror cast terus ke korang punya smartphone, laptop. Dan ianya pun ada built-in gyroscope di mana korang boleh pusingkan projector ni untuk tengok konten secara vertical. Dan yang paling memudahkan, projector ni ada built-in battery 5000 mAh yang korang boleh tengok video selama 1.5 jam. Dan harga untuk Ozen Zip ni bernilai RM1,899. Dan juga korang pun boleh add on aksesoris setera untuk memudahkan penggunaan projector ini. Jadi guys, adakah korang rasa Ozen Zip ni satu gadget yang cool ataupun macam tak perlu pun ada projector mini ni? Boleh komen di bawah.